Halo guys, so pada kali ini saya akan buat update berkenaan dengan Philodendron Ring of Fire. Philodendron Ring of Fire yang mana sebulan lepas saya sudah kerat batang Ring of Fire tersebut. Dan hari ini saya nak tunjukkan kepada anda perkembangan keratan-keratan Philodendron Ring of Fire tersebut. Jadi 9 hari bulan Mac saya ada up satu video berkaitan dengan keratan Philodendron Ring of Fire saya. Dan hari ini 9 April. Jadi keratan-keratan yang saya kerat dan saya semai dalam pasu beserta dengan satu daun belum menampakkan hasil lagi. Okey, ada dua keratan di sini. Dan ini sebenarnya bahagian top cutting. Tapi sepertinya top cutting ini sudah tak tahulah ada harapan ke tak ada harapan. So yang saya kerat di sini, alihkan ini dulu. Yang saya kerat batangnya tempoh hari sebulannya lepas, saya terpaksa tutup dengan netting kerana saya bimbang apabila pucuk baru keluar, anak-anaknya dimakan ataupun daun-daun mudanya dimakan oleh serangga ataupun belalang. Jadi kita buka dulu. Jadi ini adalah di bahagian tanah ya, bahagian tanah di mana ianya mengeluarkan satu anak Philodendron. Okey, satu anak Philodendron Ring of Fire. Kemudian keratan-keratan yang saya selitkan dengan transparan, potongan daripada botol terpakai, menghasilkan anak-anak baru seperti ini. Okey, di sini ada satu. Okey, yang sebelah sini pun ada satu sebenarnya. So setiap keratan ianya menghasilkan mata tunas. So ini satu, ini dua. Ini ada besar sikit. So ada satu, nampak cantik. Ada lagi mata tunas yang lain. So nampak gayanya yang keratan satu ini ada tiga. Keratan yang satu ini pun nampaknya ada satu, dua, ada besar juga daunnya. Keratan yang paling atas sekali, that day saya nampak dah tumbuh, dah keluar dah, tapi macam rosak balik tidur, tapi akan keluar lah. Okay. So nanti